Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada telah menekan subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemput-jemputlah menekan subscribe dan juga tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Okey, pada video kali ini berkenaan dengan turutan bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa yang kedua. Turutan bayaran. Ikuti video ni supaya faham dengan lebih jelas dan boleh bersabarlah cerita dia. Jom kita mulakan. Pada hari pertama pembayaran ya, yang diberi keutamaan adalah yang mana mengambil secara penunaian di kaunter. Memang tak payah nak tunggu apa-apa pun, tarikh rasmi itu dah dimaklumkan. Boleh terus ke mana-mana cawangan bank sepanjang nasional ambil secara tunai. Bawa saja MyCard. Itu dia. Itu untuk yang secara ambilan di kaunter kerana tak ada bank, maklumat bank, tak ada akaun bank dan sebagainya. Okey. Bagi yang mempunyai akaun bank dan anda ada mengisi maklumat bank anda, perkara ini anda harus faham dengan jelas. Turutan. Baik, turutan ini bermaksud ada dua perkara. Turutan yang pertama ni mengikut turutan penyaluran daripada pihak kerajaan ke bank. Okey, berturut-turut, berperingkat yang diagihkan tu. Dan yang kedua, turutan daripada pihak bank untuk menyalurkannya kepada penerima. Jadi kita ambil perkara yang melibatkan bank dan penerima. Sebab yang antara kerajaan dengan bank tu kita tak perlu ambil tahu pun. Kita perlu tahu antara bank dengan penerima. Perkara ini yang saya nak tekankan. Baik, apabila pihak kerajaan memaklumkannya pembayaran secara berperingkat, ia melibatkan bank dan si penerima. Jadi dalam konteks si penerima ini, kita lah sebagai penerima sumbangan tunai rahmah ni kita kena faham, bank, banyak bank. Dalam berjuta-juta penerima STR ni, berbagai-bagai bank digunakan. Namun, keutamaan adalah bank seperti berikut yang akan dapat awal sikit, iaitu Bank Sepanjang Nasional, Afin Bank. Dua ni antara yang kata orang pantas, paling pantas lah. Dan barulah ia diikuti dengan bank-bank yang lain yang berstatus bank perdagangan. Seperti Maybank, CIMB Bank, Public Bank, M-Bank dan segala macam bank. Dan diikuti dengan bank yang membuka cawangan dalam negara, dalam Malaysia, seperti OCBC dan HSBC dan beberapa bank lain lagi. Itu bank luar negara asalnya, tapi buka cawangan dalam negara kita. Jadi dekat sini bank yang paling awal, admin dah sebut tadi, BSN dengan Afin. Bank yang akan menyusul selepas itu seperti bank-bank perdagangan tempatan, Maybank, CIMB, RHB, Public Bank dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan bank-bank perdagangan yang kata orang lambat sedikit dan seamnya seperti bank muamalat dan bank rakyat akan lambat sikit. Dan kemudian paling lambat ni bolehlah dikatakan bank-bank luar negara, Alliance Bank, HSBC, OCBC dan sebagainya. Selain daripada itu juga perkara yang melibatkan turutan ni kita kena faham sebagai penerima ada senarai dan giliran pembayaran. Jadi kita kena tunggu giliran pembayaran kita sampai. Sebagai contoh, admin pengguna bank Harimau lah, Maybank kan. Memang hari pertama tak akan dapat. Hari kedua pun tidak. Hari ketiga pun belum tentu. Kadang-kadang sampai hari keempat ataupun hari kelima barulah ada kemasukan ke dalam Maybank. Contoh berdasarkan fasa 1 yang lalu. Contoh. Begitu juga dengan bank-bank yang seangkatan dengannya. Jadi dalam erti kata yang lain, maksud berperingkat itu berperingkat mengikut giliran dan tempoh pembayaran anda tu. Dan apabila kita sebut tentang turutan ni juga bermaksud ianya dibayar berturut-turut sehingga selesai. Semua bank akan melakukan prosedur yang sama. Pembayaran setiap hari, berturut-turut, berperingkat sehinggalah selesai. Dengan permulaan pembayaran sekitar 10 hari bulan, apa yang kita harapkan? Admin harapkan ia selesailah dibayar untuk semua penerima ni sebelum hari raya. Tetapi admin juga tidak menolak kemungkinan akan ada segelintir yang akan dapat selepas hari raya. Masuk lambat. Ini mungkin kerana masalah yang kita tak tahu. Seperti mungkin akaun bank bermasalah, gagal kredit dan bank sendiri yang lambat boleh jadi juga. Itu saja yang kita perlu faham tentang turutan pembayaran bantuan sumbangan tunai rahmah fasa yang kedua ni. Ia
diawalkan kerana fasa asalnya pada bulan April dan ia menjadi sebelum hari raya, bulan Mac, 10 hari bulan Mac kerana hari raya. Itulah sebabnya jadi 10 Mac. Kalau tidak, fasa asalnya pada bulan April. Baik, semoga jelas dengan apa yang Amin sampaikan berkenaan dengan info turutan pembayaran STR fasa 2 anda. Semoga jelas dengan apa yang sampaikan dan bersabar selalu. Sentiasa semak portal MySTR, tengok status pembayaran adakah dalam proses ataupun dah pun bertukar menjadi dalam proses pengkreditan. Kalau tukar dalam proses pengkreditan tu maksudnya tak lama itu dapatlah dalam masa 2-3 hari selepas status tu bertukar. Kadang-kadang ambil masa lama juga, tak mestinya cepat. Baik, jumpa lagi. So guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berpuasa. Bye-bye.